Allah low word. Rendah betul-betul ni. Ui. Dalam ni pakai asas. Tong asas. A few moments later. Hari kedua kita nak tengok projek kereta Honda Vario yang aku tengah review sekarang ni. Kita nak tengok update apa perkembangan kereta tu sekarang ni. Sebabnya kereta tu pun dalam proses lagi. So kita tak tahu apa lagi yang dia dah buat, Pomen dah buat untuk setakat hari kedua ni kan. Jom kita nantikan untuk video yang seterusnya di bengkel. So kalau yang mana geng-geng Honda yang nak main Honda Dolphin ataupun Honda EK, korang confirm lah kena spend cost dekat RM100,000, RM80,000, RM60,000 untuk dapatkan sebiji Honda EK ataupun Honda Dolphin yang tag biru tu lah, tag Jepun lah, kan senang cerita kan. So kalau yang mana yang kekurangan modal, boleh tengok video ni. Aku pun tengah buat Vario. So yang mana yang peminat Honda nak pakai EK atau Dolphin belum kesampaian lagi, jom kita ramai-ramai kita layan main Honda Vario. Sebab bajet Honda Vario sekarang bawah RM20,000 pun dah dapat dah. Yang berjajan ke, yang kalau nak condition yang tip-top, ada je yang RM20,000, RM21,000 kan. So atas kehendak korang nak pilih yang mana. B16A ada, single cam ada, B18CR ada, B20 ada, K-Swap pun ada, K-Swap turbo pun ada. Okay, ukur baju di badan sendiri. So jom yang mana baru tengok, kita tunjuk kat bengkel selepas ini. Okay, update untuk Honda Vario yang hari yang kedua lah. Untuk hari ni hari yang kedua. Okay, stay tune. Oh, ni ada Dolphin, ni ada Vario Vario sebiji Vario. Lepas tu nanti kereta kita kat depan lah. Kereta kat depan Kereta kat depan. Nanti kita tengoklah macam mana. Okay. Okay, dalam proses. Okay, ni ada kereta banyak. Nanti kita tengok result dia.